Malam tadi baru habis je nikah. So today untuk bersanding. So we excited. So harap perkahwinan kami akan berjalan sampai bila. Amin. Lebaran akan nikah. Malam tadi semua dah selesai. Sekarang ni lebaran untuk bersanding pula. Minta semua doakan kami hingga kekal ke akhir hayat. Kita saksikan. Saya syukuri dengan anak saya hari ini majlisnya berjalan dengan lancar. Saya syukuri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Nasihat saya kepada anak-anak saya minta taat kepada Allah Taala dan taat kepada ibu bapa. Jangan lupa ibadat. Tahun baru pada saya Safira. Semoga bahagia nak ada cucu. Thanks. Posisi juga pasangan Muhammad Yusuf bin Ismail pada hari yang bahagia bermalam ini. Ya Allah, ya Rahim Rahman. Fira dengan pasangan. So Kak Yaya ucapkan selamat pengantin baru dan semoga kekal hingga ke syurga lah. Semoga bahagia hingga ke akhir hayat. Cepat-cepat ada baby ya.